kedai ni jual apa? Hai, Assalamualaikum. Salam. Kedai ni jual apa, Dek? Apa yang ada? Thailand. Makanan-makanan. How much? How to selling? I want to food. Cakap Melayu je bang. Oh, okay. Okay. Dia ada tom yum, pad thai, kensum, nasi lemak, semua ada makanan Thailand. Menu kat sini. Berapa? Oh, makanan harga belas-belas makanan Laikon. Yes. Apa yang best ni? Sini best tom yum, pad thai, kensum, nasi lemak. Oh, semua ada? Apa pun ada. Semua ada? Yes, semua ada. Jual menu tapi kopok-kopok semua jual? Semua dari Thailand. Semua dari Thailand? Okey, satu jawapan tanya. Jujur Jom. Halal tak halal? Halal. Okey, buat satu tom yum. Yang tom yum yang diorang cakap yang paling best tu. Boleh. Okey, dah siap. Okey. Macam ni? Berapa ni? Kalau macam ni saja RM15.9. Kalau dengan nasi RM18.9. Lauk saja RM59. Ya. Kau bagi udang apa ni? Nampak tangan-tangan ni? Udang galah memang besar punya. Sotong banyak ni? Sotong banyak. Sayur. Semua adalah? Yes. RM15? RM15.90. Buka pukul apa, Dek? Pukul 11 pagi sampai 11 malam. Cuti? Cuti hari Isnin. Jadi nak datang? Datang dekat Diamat and Cafe. Diamat in Cafe. Kat belakang Lotus sahaja. Belakang Dr. Cheng. Yes. Belaka Ya, saya yang belakang. Nak tahu sedap tak sedap, korang kena cuba sendiri.